Halo, selamat pagi. Saya Autar Singh. Nombor handphone saya 0178722230. 9.24 juta duit yang sepatutnya digunakan untuk transformasi peniaga-peniaga India di Malaysia, tapi disalahgunakan untuk bantu kuil Hindu sahaja. Macam orang India ni hanya Hindu sahaja. Orang India ni ada yang beragama Sikh, ada yang beragama Buddha, ada yang uh, percaya pada agama Kristian, ada yang juga Hindu, India Muslim, ada juga yang percaya pada Sai Baba, banyak lagi lah. So kenapa hanya bagi pada kuil Hindu saja? Bukankah ini satu salah guna kuasa? Dah lah you salah guna itu duit yang patut digunakan untuk transformasi kaum India dalam perniagaan ke, pendidikan ke, apa-apalah. Tapi kenapa you guna duit tu untuk bantu kuil Hindu sahaja? Inilah perangai. Inilah perangai bila kuasa tu diberi pada satu sub kaum India tu, orang Tamil macam ni, dia hanya bantu dia punya kaum sajalah. Dia tak ada peduli sama kaum-kaum lain. Inilah menyebabkan ada MIC, ada MYPP, ada ada lagi itu Makal Sakti, ada Kima, ada lagi banyak parti lah, parti-parti India lah. Ada ramai yang sekarang satu kaum tu dia kontrol lah, satu sub kaum India tu kontrol DAP tu, macam tu lah. So jadi macam tu lah. Dia orang hanya jaga, DAP jaga hanya itu kaum, itu sub kaum itu saja. MIC hanya jaga sub kaum itu saja. So this is it's not right lah. Ini tak betul. Duit ni patut digunakan dengan baiknya untuk bantu transformasi semua orang India. Kalau tak tahu apa makna India tu, buka dictionary tengoklah. Bodoh punya menteri lah ini orang.